amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah kita sambung pembacaan kitab Simarul Jannah. Pada muka 85 kita baca dah gitu sikit mula. Pada tajuk melazimi zikir. Yang ni zikir sokmo. Melazimi zikir tu maknanya zikir kena sokmo dia kena banyak. Pasal tidak ada amalan yang disebut dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut suruh banyak zikir. Puasa suruh puasa je. Semaya suruh semaya je. Haji umrah pun sebut. Maknanya orang yang mampu. Zakat orang yang ada pitih. Siapa nisab dah hol rebel contohnya deh. Ditekankan kepada orang yang kaya, dia berkemampuan. Adapun zikir ni Allah Ta'ala kata beri banyak, zikran katsira. Jadi kalimah banyak disebut pada amalan zikir. Jadi kita zikir seumpama dia kena banyak. Walaupun di sana adalah zikir-zikir yang disebut dalam nas hadis bilangan-bilangan tertentu. Siapa-siapa dia yang baca hak ni 3 kali. Siapa-siapa dia baca 33 kali macam pas semaya tu deh. Jadi ala kuliahnya nak sebutnya banyak. Dia kata kita baca mula-mula lah pasal kita masuk sikit hari tu. Dia kata sayugia dan sepatutnya dia kena. Sayugia ni kena sepatut molek bahawa ada bagi engkau wirid. Wirid ni zikir yang banyak dia menjadi rutin. Daripada zikrullah Ta'ala. Bila kita sebut zikir, ada zikir namanya istighfar, astaghfirullah. Ada zikir namanya tasbih, subhanallah. Ada zikir namanya tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nama-nama banyak itu semua sekali disebut zikir. Baca Quran pun termasuk zikir, doa pun termasuk zikir. Jadi zikir ni dia lebih umum dah. Cuma zikir tu bila dibaca hari-hari, baca pagi, baca petang, baca semua pula namanya wirid. Ada wirid Mana kalau dia hanya sebut subhanallah, patut pakat tak sebut dah. Tidak dia sebut wirid. Bila kata berwirid, dia duk cakap baca tu semua banyak. Jadi dia pengarang kita sebut molek bahawa kena mu ni kena ada wirid. Mana kalau mudah faham kat kena ada masa duk cakap zikir semata. Ikut keadaan lah. Ada orang mampu duk sejam. Dan ada orang mampu duduk semata je. Ada orang yang macam kita ni kat boleh lah duduk baca wirid semaya tu. Semaya kita panggil wirid semaya dah. Ada orang dia boleh ikut wirid semaya je. Lepas subuh tu imam berzikir, berwirid dia duduk sampai habis. Lepas zuhur dia boleh duduk sampai habis. Ada orang boleh subuh saja, muka zuhur kadang-kadang dia kerja tak apa, dia bangun gitu bila jalan pun boleh dah. Ada orang straight lah, asar boleh, maghrib boleh, isyak boleh. Ada orang yang lain daripada waktu semaya itu pun dia cari masa suku pula. Lepas subuh duduk cokah lagi, lepas asar duduk cokah habis, ramai-ramai duduk sore-sore pula. Supaya termasuk dalam golongan yang Nabi sebut 7 golongan yang Allah Ta'ala letak di bawah naungan arasy Allah. Antaranya rajulun zakarallaha ta'ala khalian fafadat ainah. Orang lelaki, seseorang tak kira lelaki puan lah. Orang yang dia duduk sore-sore, duduk tepi dia, duduk cokoh sore-sore, tak ada orang tengok dia. Kalau ada orang ramai-ramai pun dia tak heran kau orang duduk cokoh sore-sore, dia berzikir pada Allah.
istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Air mata tu be. Hak ni Allah Taala letak dia di bawah naungan arasy Allah. Cuma bunyi mudah payah. Nak duduk sorang-sorang, lepas tu nak berzikir sorang-sorang, payah. Kita mudah berzikir wirid ni turut tu email je. Tunggu tu email baca. Pas nak akak pungguh lalu pun malu. Nah, jadi duduk bolehlah turut berzikir, doa, deh. Tapi nak duduk sorang-sorang, pas nak buat sokmo pula. Tak usah tengok orang, tengok kita sendiri. Ada kau jadual aku ni? Pagi aku duduk sorang-sorang, muka kerja lain tak ada dah. Makan, duduk dengan anak dah. Terus anak pun besar-besar dah. Jadi tu apa pecen dah. Ada ke masa kita duduk sorang-sorang, subhanallah, subhanallah. Hak tu bukan 33 dah 100. Subhanallah 100. Lepas tu petai kat orang pula. Pas esok pula dah. Hang berserah jenera dah. Nak ayat memang payah nak duduk sorang-sorang, nak konsisten dalam zikir. Kecuali hati yang kuat memang dia bersungguh-sungguh nak zikir pada Allah. Sebab tu golongan tu disebut dalam hadis ni. Orang yang dia berzikir pada Allah, dia duduk sorang-sorang, air mata dia tubik. Air mata dia tubik ni. Sebab hati dia kuat. Hati dia kuat. Sebab tu untuk nak termasuk dalam golongan yang berzikir sorang-sorang ni, dia kena hati dia tu kuat. Dia teringat sama pada Allah. Teringat sama, teringat tu kuat. Siapa-siapa sebab kalau duduk dengan orang kena kecek dengan orang. Dia pun cari masa, cari time, cari tempat duduk sorang-sorang, istighfar banyak. Aku tu dia jadi duduk sorang-sorang tu sebab hati dia kuat. Ingat doa. Ingat doa pada Allah. Rasa saya sungguh pada Allah. Siapa-siapa cari masa duduk sorang untuk berzikir. Kita kan duduk sorang lah ni main telefon. Hak tu tak jenera. Saya tengok orang jenera main telefon bila-bila. Hak tu hak rumah nak tidur lah, tapi duduk cakap dak. Tak hak ngatuk jadi tak ngatuk segar. Pas tengok. Cuma nak jadi golongan yang berzikir ni. Tu kata pengarang, dia kata mu kena ada wirid daripada zikir. Dia di antara cara dia, sebab itulah kita kena latih hati kita kena saing dengan orang yang banyak zikir juga. Kalau kita pergi kedai deh, pergi kedai tengok. Biasa butir sebeh tu 33 Dah butir 33. Kalau orang hak jual butir sebeh 500,000 ni jarang. Tak ada orang beli. Siapa dia nak guna? Kalau kita tengok pun kita kaya jolok ke. Boleh baca ni. 1,000 boleh. Ada orang dah. Dia duduk berzikir. Jadi kita nak hati kita kuat berzikir, memang kena saing orang yang banyak zikir juga. Sebab itulah antaranya yang kita buat lepas maya je lah. Ataupun termasuk juga macam baca, kita baca Quran sekali ramai-ramai deh, baca Yasin ke, Al-Kahfi ke. Jadi maknanya bila kita duduk zikir ramai-ramai ni, kita kadang-kadang malah dah. Tapi bila-bila malahnya paksa juga jadi boleh. Akhir sekali hati kuat, dia boleh berzikir juga nah. Maka kena ada wirid daripada zikir yang engkau sakat akan dia dengan waktu. Yang kamu tentu akan waktulah. Hak tentunya lepas maya. Lepas maya itulah 33 Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Cukup dengan 100 lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan engkau hitung akan dia dengan bilangan-bilangan. Dan pada ketika itu, pada ketika hitung tu nak bilang, maka tiada mengapa dengan subhah. Yang ni bolehlah nak guna alatnya, alat berzikir, alat tasbih lah, tasbih. Kerana hendak mengetahuikan kadar bilangan-bilangan. Dia pasal apa pasal gini? Pasal apa tasbih tu? Dia macam ni. Kita sekarang bila kita zikir contoh, subhanallah. Lepas maya tu kita nak baca 33 kali. Dah. Jadi sekarang kita nak fokus kepada zikir.
Lebih-lebih lagi zikir je kita faham. Ini yang buat royak ke dia. Sebab hakikat zikir ni makna kita sebut subhanallah. Mulut sebut subhanallah. Tapi gapo dia makna dia murak, dia yang kita faham, dia yang kita rasa dari subhanallah. Gapo dia subhanallah? Gapo yang hati kita rasa? Macam pengarang kita sebut sebelum ni, tiap-tiap wirid tu dia ada kesan lain-lain. Kita sebut alhamdulillah. Gapo kesan dalam hati kita? Kita sebut Allahu Akbar. Gapo kesan dalam hati kita? Kalau kita tak reti, kita tak faham, rasa dak, dia pakai sebut saja. Poburu kakak tua, sebut. Gitu jelah. Tak. Sebab dia tak faham. Bila tak faham, rasa apa dak? Istighfar, astagfirullah. Ada orang sebut astagfirullah ni muka kejut. Tak, muka kejut. Astagfirullah. Dah. Apa dia astagfirullah? Makna astagfirullah itu dia panggil perasaan dalam hati dia rasa bersalah kepada Allah. Sebab boleh jadi dia jatuh dalam dosa ataupun dia kurang buat amal. Dia tilik diri dia. Alolah deh. Umur banyak. Nikmat tu hawi. Umur. Tapi kat amalan kurang, tak rajin baiki, astagfirullah. Itu bitlah. Dia rasa bersalah. Kalau dengan orang kan, kita janji dengan orang dah. Kita janji dengan orang ibarat. Ni yang pun nak royak contoh. Ucapan tu biar dia mari daripada hati. Macam kita janji dengan orang dah, janji dengan orang. Kita jumpa orang lain ni dah pukul 10. Kita ni kan sakak tengah jalan, gigi 10.30. Dia merah muka. Dia janji pukul 10. Dah ni 10.30 dah. Merah muka dia. Merah muka marah. Kita bukan sengaja tapi sakak tengah jalan. Jeng kat dia. Apa perasaan kita masa tu? Serah kau tak bersalah. Kau kita pergi pakat pergi. Dia kata gua nak 10.30 ikut hamba nak bagi pukul berapa pun. Dah mau janji pukul 10, hamba royak pukul 10. Kah kalau hamba mari 10.30 ikut hamba? Orang lagu ni agak. Tapi je pukul 10 dah, tiba-tiba 10 15 minit 10.20 tu tak okay, kita rasa sudah dah lah. Sudah dah lah. Siapa tepat tu gap mulut kita tu bik. Minta maaf weh. Apa minta maaf tu bik? Serah salah. Bila serah salah, serah malu. Malu. Kita hak janji pukul 10 nya, royak dah pukul 10. Kita hak letak tepat mana, pukul berapa. Pak kita hok lewat, malu tak boleh nak royak. Minta maaf. Minta maaf tu gak apa kesut minta maaf. Serah salah. Dah. Ada orang siapa-siapa tu gak gua nak lewat dah minta maaf ada orang lagu tu dah. Kata gua nak mau lewat 10.30 ada. Minta maaf sekat tu je. Dia serah salah tapi dia agak. Dia tak sengaku salah. Jadi maka ucapan astagfirullah itu dia tubik dengan cara macam mana? Macam juga subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lalu tak dapat tidak zikir ni tak apa. Hak bahagia kita koh mengaji. Tapi naknya sebut kena sama juga. Sebutlah. Sebut dulu. Sebab sebut dengan tak faham, molek daripada faham tak sebut-sebut. Dahlah tak faham sebut bedak. Dahlah dia tak faham, tak reti, sebut bedak. Jadi sekarang kita tak faham tak apa, sebut dulu. Bila sebut kita mengaji, bila sebut kita mengaji. Lama-lama zikir tu dia masuk dalam hati dan jiwa kita lah. Jadi akan datang nanti kita ke koh-koh boleh rasa apa subhanallah lepas mayat tu. Apa alhamdulillah, contoh alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Siapa satu masa kita sebut alhamdulillah tak jenis. Sebab kita faham alhamdulillah. Cuma naknya jadual dulu biada. Jadual biada hak tu buat semuanya faham ya contohnya. 3 dia. Mana bilangnya tu kita biar cukup. Cukup sebab apa? Sebab disebut begitulah dalam hadis deh. Apa rahsianya wallahu alam lah. Ada banyak riwayat lagi. Ada yang kata 11 15 dah. Tak ada masalah. Naknya tentang zikir ni dia ada bilangnya macam Nabi sebut 3 kali. Itu yang benda yang rahsia yang kita tak tahu. Jadi di antaranya tasbih. Naknya apa fungsi tasbih? Boleh saja guna tangan, tak ada masalah.
Sebab sekarang kita kena sebut subhanallah 33. Nak sebut 33 dia. Jadi dengan tasbih, dengan alat bantuan ni, dia bila kita pakai tasbih ni, tasbih ni dia ada sakak dia ni. Sakak dia ni. Sakak dia ni hak demo tu lebih dah 33 lah ni. Jadi bila kita pakai tasbih ni, kita hanya subhanallah saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus kita tupu kepada kalimah subhanallah dan makna dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebut. Siapa-siapa tangan tu berasa lain. 33 dah tu. Nah, sebab kadang-kadang pok kita ni dia bukan berzikir, dia bila. Subhanallah, subhanallah. Nampak lagi nak sudah 33 ni. Nampak? Menyebabkan dia lebih fokus kepada nak bila tu, bukan kepada makna subhanallah. Ni tak kecek pak ngatik orang mati lagi. Tu nasib khabar. La ilaha illallah. Dia bawa sebah juga dah. Dia tolong pergi. Dia bawa sebah tu bukan nak berzikir, kadang-kadang nak tolong tegur tu imam takut lebih. Lebih kat gembah. Pada tu imam sebah hamba habis tu. Jadi itu tujuan diguna tasbih tadi sebenarnya untuk kita lebih fokus. Lebih fokus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi otak kita, fikiran kita, sebab sekarang zikir memang kita sebut mulut. Subhanallah, mulut sebut. Mulut sebut. Apa mulut sebut? Nak suruh bunyi. Bapa nak suruh bunyi supaya telinga kita dengar. Bapa nak suruh kita dengar supaya fikiran kita zikir juga. Yang nak disuruh berzikir itu fikiran kita. Yang nak disuruh berzikir hati kita. Tapi lagu itulah bila tak faham, buat mula-mula ni subhanallah tapi fikiran duk lain dulu. Sebab itulah kena baca sokmu supaya sekali fikiran kita ni biar turut berzikir. Hak nak berzikirnya ni, fikiran dia juga hati kita. Jadi bila disebut subhanallah ditupu dah. Kita mungkin memang tu dah nak biar cukup 33 dah. Itu dengan bantuan tasbih itu maksudnya. Itu dah. Jadi pada masa tu engkau hitung akan dia dengan bilangan-bilangan. Macam sebut alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Nak difokus kepada makna dia. Apa dia alhamdulillah? Hamba sebut sini bila-bila dah. Alhamdulillah. Apa terjemah? Segala puji bagi Allah. Iaitu terjemah. Semua orang tahu terjemah. Buka buku tahu alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ni satu kalimah yang cukup mahal. Sebab apa? Sebab itulah ayat yang diwajibkan kepada kita dalam semaya. Lepas bismillah alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Alhamdulillah ni mukaddimah. Mukaddimah permulaan bagi orang nak jadi hamba. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Seolah-olah macam ni. Alhamdulillah. Segala puji. Hak orang duk puji, hak orang duk kata molek kita manusia ni. Gini. Kita nak kada orang puji kita. Kita nak manusia ni tak ada orang tak say puji. Semua nak puji. Tengah puji orang sebelah. Mepeh lalu. Mepeh kata demo. Nampak kau muda malam ni. Yang itu kata gitu. Puji lagi parok. Mudah mati. Ada demo gora. Mati. Senyap dia. Dia klik rumah malam ni. Mudah aku. Jadi manusia walaupun dia tak say, dia nak orang puji dia. Jadi kita nak orang puji kita. Orang puji, kita nak orang puji kita mesti ada sebab. Sebab gapo? Sebab comel satu hal. Sebab gapo? Sebab berkali sebab pitih banyak. Berkali sebab buat baik. Berkali sebab ibadah macam-macam lah. Maknanya kesimpulannya kita ni nak orang kata molek kita, orang puji kita. Dengan apa yang kita ada. Baik, gapo kita ada tu memang orang puji kita. Dia mau molek sekali, dia mau baik sekali, dia mau jurus sekali, dia mau semaya sunat banyak sekali. Dia mau molek belaka. Tapi tiba-tiba kita ajar diri kita alhamdulillah. Segala-gala hak dia mau puji ni, yakni sebab-sebab hak dia mau boleh jadi puji hamba ni, semua bukan hak hamba. Lillah, hak Tuhan belaka. Hamba ni tak ada gapo. Jadi alhamdulillah ni pertama kita rasa kita tak ada gapo. Alhamdulillah ni hamba tak ada gapo.
hamba tak ada gapo. Itu di antara maksud ataupun perasaan yang kita letak bila kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillah hamba ni tak ada gapo. Hak ada ni, hak Tuhan belaka. Itu alhamdulillah. Dia tidak menilik diri dia, tapi dia buat klik semua hak dia ada, hak comel kot. Ataupun sekalipun ujian itu alhamdulillah hanya milik Allah. Macam inna lillah macam inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini pun kadang-kadang tidak salah faham, tapi dia panggil kita silap dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apa dia? Orang yang wabashiris sabirin, ada Allah Ta'ala kata wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wabashiris sabirin. Allah Ta'ala kata kami akan uji kamu daripada ketakutan di medan perang, wa naqsin minal amwal, daripada kurang harta, daripada kurang jiwa dengan kematian, wal anfusi was samarat, dan juga buah-buah tanda-tanda wabashiris sabirin. Wahai Rasul, mu royak berita gembira, berita molek kepada orang sabar. Siapa orang sabar? Tengok siapa orang sabar. Allazina iza asabathum musibah. Orang yang ditimpa musibah, dia ditimpa musibah. Dia nak kata hak accident tu dia. Kawat itulah bila dia ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia hak royak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia hak royak. Orang lain royak tu iktibar ke dia nak peringat ke dia. Dia nak kata pom accident tau. Dia mengamuk dulu. Dia terbasa apa jadi accident mu balah. Dah apa jadi lagu ni. Waktu bik balah dengan orang dulu pas takut puasa. Ambok accident ni. Orang lain berjujuk royak inna lillahi. Tu tak royak, tu duk balah. Tu duk balah duk mecok. Jadi innalillah tu siapa hak royak? Hak tu. Orang tu ditimpa musibah, ayah dia meninggal dunia. Dia pun tulis kat WhatsApp, dia jerit. Sekarang ayah dia mati, dia Allah sedihnya ayah jerit. Ayah mati sedih. Dia pun kata kat WhatsApp, ayah mati dah. Orang lain pun innalillah. Tu duk jerit tu tak royak. Sekarang hak kena royak siapa? Tu yang ditimpa musibah. Alladzina iza asabathum, bila dia ditimpa musibah. Sebab apa? Berat. Hak orang innalillah tu dia copy paste tu. Dia tekan lah ni lewat WhatsApp tu. Hak beratnya siapa? Hak berat dia lah. Hak kematian keluarga tadi. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Berat. Tak berat bila sedih, Allah sedihnya. Lalu dia sebut musibah tadi menimpa dia, inna lillah. Nak buat guano kita ni hak Tuhan. Tu biarlah diri dia nya. Mana seolah-olah kejadian itu Tuhan nak ajar dia sebab mu nak kedak ayah mu mati mu tak sih. Tapi kok mana sekalipun dia akan mati, dia mu kena hadapi benda ni. Musibah ni benda kita tak sih. Tapi kok mana mu kena hadapi. Maka sekarang tak ada jalan ya Allah. Inna lillah. Kami ni ya Allah tak ada gapo hakmu, milikmu. Kami ni milikmu ya Allah, tak ada gapo-gapo kami. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun, dan kami ni ya Allah kepadamu, kepada dia lah kita akan kembali nanti. Inna lillah, kami ni hamba Tuhan, tak ada gapo. Itu maksud ataupun makna perasaan yang perlu ada ketika sebut inna lillah. Atau kadang-kadang dia inna lillah itu dia hanya dia jalan gitu ya. Tapi innalillah. Begitu juga orang yang mendengar khabar mati dah dia, kita duduk senyap. Innalillah. Kita ni hak Tuhan, satu hari nanti kita pula. Jadi itu maksudnya zikir tadi dengan makna yang macam mana. Itu belah baru memberi kesan, barulah zikir tadi boleh menyebabkan hati kita ni dipukul, dikatak kalau karak agak dia cabut karak tu. Bukan sebut saja. Maka itu perlu kepada bantuan. Bantuan pertama biar ada rutinnya. Kemudian nak pakai tasbih pun tak ada masalah. Sebab itu sebagai fokus nak suruh ingat pakai tangan pun tak apa, pakai tangan ni. Moga kita ada apa dia?
petok-petok ruah-ruah jari kita ni bilik lah dah. Bila 2 kali bilik tambah 3 3 nah. Dan ketahui olehmu bahawasanya zikir itu satu rukun bagi jalan makrifat. Ni makrifat yang ni kenal Tuhan. Maknanya kok mana sekalipun untuk kita nak kenal Tuhan, kita kena berzikir. Kenal lagu mana ni? Dia bukan kenal hok duk hafal mulut Tuhan wujud ke dia bakok ni, bukan. Tapi kenal Tuhan yakni supaya kita rasa segala kejadian-kejadian, segala hidup kita ni bagaimana kita berdepan dengan Tuhan. Pasal sebenarnya kita berdepan dengan Tuhan ni bukan setakat semaya saja. Macam tadi ketika ditimpa musibah, musibah itu daripada Allah. Ketika kita boleh nikmat, itu daripada Allah. Jadi kita kenal Tuhan ni lagu mana. Contoh, tak nego utuh boleh. Keuntungan itu Allah Taala bagi pada kita. Lagu mana kita kenal itu nikmat daripada Allah. Jadi orang yang kenal nikmat daripada Allah, alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Ayat tu hak bunyi di telinga dia. Ayat tu hak bunyi di telinga dia. Orang ditimpa musibah, ayat tadi hak bunyi di telinga dia. Nah, maka dia kenal, dia tahu bagaimana bertindak, nak reflect kepada kejadian-kejadian dalam hidup dia. Semaya ni kan muncul ke hati tu kerah sangat, ke telinga tu tuli sangat, ke mata tu buta sangat, ke fikiran tu bebas sangat, tak erti nikmat hak tu hewi tu hak tu hewi, bukan hak kita. Ke tak erti tu kata semaya lah supaya ingat kat aku. Sebab itulah bila kita semaya kena tinggal habis menega-menega ke apa, semaya supaya boleh latih jiwa ingat ke dia. Lalu lepas pada semaya, bila kita kerja, bila kita berdepan dengan apa-apa macam keadaan sekalipun, kita makrifat pada Allah. Nak kenal situ. Itu maksud makrifat sini. Sebab itulah kenal Tuhan ni. Pertama tahu. Tahu ni hak duk mengaji atas masjid ni lah. Tahu kepada Tuhan Maha mengetahui, tahu. Tahu kepada Tuhan Maha melihat, tahu. Lama duk dengar ustaz royaknya. Tahu kepada Tuhan ni bagi pahala bila buat ibadat, tahu. Tahu kepada kalau buat dosa Tuhan bagi azab, tahu. Angguk-angguk tahu, faham ayat tu biar masjid dia curi lipau kan. Sebab dia hanya tahu. Tapi dia tidak pergi kepada kenal secara sedar. Dan dia tak rasa. Kalau dia rasa, nak ambil gua nak lipau kan. Tuhan ni tahu. Pak Tuhan dengar nak susuk siapa? Nak susuk siapa? Pak kalau tebih ambil Tuhan ni, syadidul iqab, ghafiriz dzambi, qabilit taubi, syadidul iqab. Tak. Tapi berkali dia lalai, dia pun buat juga. Bila buat juga dia pun teringat, ada khabar sebentar. Dia khabar ni dia on off. Khabar ni dia kadang-kadang khabar, kadang-kadang duk. Nah. Bila curi pas dia pun khabar tu gak. Tuhan ni Maha mengampun, tak apa, taubat kepada Allah. Nah. Jadi nak suruh kenal Allah itu bukan setakat tahu, tapi nak pergi kepada rasa. Nak pergi kepada rasa itulah perlu kepada zikir. Zikrullah. Zikrullah. Maka zikir itu satu rukun bagi jalan makrifat dan anak kunci bagi tahqiq pada mahabbah Allah Taala. Mana nak suruh rasa saya semati pada Allah dah. Kita bagai atas dunia ni kita saya, kita cari. Dan kita ingat. Tak. Kita saya anak kita saya teringatlah ni anak lama dah setahun tak klik dia kerja kalau lupa. Ingat. Badak tunggu semacam nak dia klik, tunggu semacam nak jumpa dia. Pasal saya ni benda kita tak nak tipu dah. Dan kita akan tunggu, kita akan cari. Begitu juga Allah, lagu mana hati kita nak suruh biar saya pada Allah dah. Mulut boleh royak bahawa saya ke Tuhan. Tapi hati, adakah kita sentiasa cari dengan maksud backing ibadah? Backing ibadah, kualiti ibadah, dekatkan diri pada dia. Adakah kita sentiasa ingat nak jumpa dia? Nak jumpa lagu mana? Kena persiapkan diri kita. Taubat pada Allah dah. Dan orang hak saya semati pada Allah Ta'ala ni sampai satu masa dia tunggu semacam bila nak mati. Sebab tu di antara sifat mahmudah dia teringat kepada mati. Dia kata no Allah teringat, tapi dia bukan nak mati tapi teringat.
Sebab bila dia tunggu mati, dia baiki amal ibadah dia supaya tambah makrifat. Tapi nak biar saya pada Allah, zikir. Zikir. Dia koho lama hidup, koho saya pada Allah. Bahkan Nabi kata salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara ni kalau ada dalam dirimu, kamu akan rasa manis iman. Dan sebenarnya tuan-tuan, kita dah ada lah rasa tu. Orang yang sentiasa berasa nak mari masjid, dia rela tinggal kerja lain sementara, dia adalah, walaupun boleh jadi banyak, boleh jadi sikit. Gapo dia? Di antara Nabi sebut an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dia kasihi daripada keduanya. Tuan-tuan, nego dia, orang nego, orang jual nego. Nak saja ke dak kepitih saja. Mana ada orang nego tak sepitih, mau nego suka-suka ni tak sepitih pun. Nego berapa? Dia nego nak pitih, dia saja ke pitih. Tapi bila dia saya ke Tuhan lagi, dia pun beriklah mata dia pergi semaya dulu. Tak? Ataupun kalau tak boleh nak pun orang ramai sangat, dia teringat semacam sudah dah lah kali katilah hang bola gak dah nak pergi. Hati dia teringat, dia sanggup tinggal sebab apa? Untuk nak menghadap Allah. Jadi sebab apa dia sanggup tinggal? Sudah ada rasa kemanusiaan. We kuat lagi. Itu ada pada kita sebenarnya. Cuma nak kena kuat dengan zikir. Bila kita senang, duduk dengan Allah. Dan bila kita susahnya kita dah. Atas dunia lazim Tuhan bagi kita senang, Tuhan bagi kita susah. Macam tadi. Cuma lagu mana cara kita nak berdebat dengan cara kita kena Allah. Kita senang, alhamdulillah. Susah dia bagi juga, sabar. Orang bersyukur serupa dengan orang sabar. Orang hak dia menego utuh banyak senang, kita tengok dia, kita tengok dia. Kawan tengok dia mau suka semacam, nega utuh semacam, dia syukur pada Allah, syukur dia. Kita ni pula ambo ni susah sama. Dah susah sama, pitih tak ada, berasa susah. Sebenarnya dia senang, yang kita susah sama tarah. Sama tarah. Bila sama tarah, bila dia boleh nikmat, dia alhamdulillah, dia syukur pada Allah. Kita bila susah, kita sabar. Walaupun susah pitih tak ada masjid, tak tinggal, sabarlah tu. Orang tak sabar ni, pitih tak ada, hidup susah, dia tak cari tu. Dia dah lah susah, pitih tak ada. Tak, dia berasa berat. Dia pun tahu bila dia susah, dia nak cari siapa? Dia tahu cari Allah, tapi dia tak cari. Ni tidak orang sabar. Orang sabar senang pun cari Tuhan, susah cari Tuhan. Jadi kawan tu senang, putun nego, masjid tak tinggal. Kawan ni pun aktiviti tak ada, juga masjid tak tinggal. Sama tarah dua ni, serupa. Sebab ni Nabi kata orang bersyukur serupa orang sabar. Apa sebab? Sebab contoh, kalau orang yang diberi nikmat tadi, tiba-tiba Tuhan uji dia, nego banyak, aku bagi utuh seumur. Satu masa Tuhan tarik sekejap, Tuhan bagi kebakaran kau, dah Tuhan tarik, dia rugi kau. Selama ni dia syukur. Bila Tuhan uji dia pun sabarlah. Muka sebelum ni Tuhan bisa umur, Tuhan uji pula. Dia akan sabar. Orang yang susah dia sabar, tak apa. Susah ni Tuhan beri dia sabar. Tuhan bagi nikmat, terus mulut dia alhamdulillah. Dia akan syukur pada Allah. Tapi orang yang dia susah, dia tak sabar, bapalah lagu ni. Tuhan bagi nikmat ke dia sikit, hak aku. Dia tidak akan syukur. Orang hak Tuhan bagi nikmat, dia tak syukur, ni hak aku. Tuhan uji dia, Tuhan tarik nikmat, susah sikit je, apa Tuhan buat lagu ni? Dia akan tak sabar. Jadi kesimpulan dia nak ayatnya, bila kita sentiasa konsisten dalam zikir, senang duduk dengan Tuhan, susah duduk dengan Tuhan. Jadi lagu mana nak pastikan hati kita ni sentiasa dalam keadaan begitu. Jadi kerja pertama pengarah kita sebutnya, kena ada jadual zikir. Paling mudah jaga zikir lepas mayang, mudah-mudah hamba bui. Paling mudah. Lepas tu gak hak lepas pada tu, hak pagi petang, lepas tu hak suku pula lah. Jadi kita keselik lah apa dia makna-makna yang kita baca lepas pada semaya tu, di antaranya. Sebab itu disebut dalam hadis-hadis Nabi, ada makna-makna yang tertentu. Bapa baca surah ni, bapa baca ayat ni, bapa baca amanah Rasul, bapa baca
ayatul kursi. Nah, supaya rasa benar-benar kebesaran Allah. Maka itulah kata pengarang. Dia kata zikir satu rukun bagi jalan makrifat dan anak kunci bagi tahqiq pada mahabbah Allah Taala dan makrifatnya. Dan senjata bagi murid. Ni senjata nak tolak syaitan lah. Nak tolak syaitan dengan zikir. Sebab syaitan dia ganggu fikiran kita. Tak. Bila ganggu fikiran kita, bila kita diuji, tak boleh nak terima kenyataan. Itu gangguan syaitan, nak tolak supaya kita redha. Dan surat Taubah bagi wilayah. Ini surat bagi orang yang menjadi aulia wali. Seperti berkata setengah arifin, yakni orang yang kenal Allah, dan firman Allah Taala, fazkuruni azkurkum. Sebutlah olehmu akan daku, nescaya aku sebut akan kamu. Yani mu ingat kat aku, fazkuruni. Allah Taala kata hendaklah mu ingat kat aku. Ingat tu dengan fikiran, dengan hati. Tapi hati fikiran nak boleh ingat, mulut kena sebut seumur. Lepas tu zikir ni mulut. Ingat dah. Ingatlah kat aku. Azkurkum. Allah Taala kata pasti, nescaya, cerak aku ingat kamu. Kalau mu tak tinggal aku tak tinggal mu. Soalnya gitulah. Tak, kalau mu tak tinggal aku tak akan tinggal mu. Maknanya kita akan tenang dah. Kita akan tenang. Maknanya boleh nikmat pun kita tenang, diuji pun kita akan tenang. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasy